Okey, dalam video kali ni aku nak share dengan korang salah satu teknik yang aku gunakan dalam trading. So, teknik ni very simple, very basic tapi very powerful. Dengan teknik ni saja sebenarnya korang dah boleh make profit. So, kalau korang nak tahu teknik apa, jom kita tengok. Okey, teknik ini dinamakan sebagai trend line. So, mesti korang pernah dengar kan? So, trend line ni very simple. Aku lukis satu keadaan, contohnya katakan ada satu pergerakan bullish dalam pasaran. Okey, so apa yang korang perlu lihat adalah cari 3 titik bersentuhan pada satu garisan yang sama. So, katakan aku tarik satu trend line dekat sini. So, dekat mana kita punya 3 titik bersentuhan? 3 titik bersentuhan tu ada dekat satu, 2 dan 3. So, next korang hanya perlu tunggu market untuk memecahkan kawasan trend line korang. So, katakan aku letak satu keadaan trend line telah pun dipecahkan. Okey, ini merupakan kawasan di mana trend line telah pun dipecahkan. So, di mana kita nak masuk entry? Kita akan masuk entry pada garisan yang sama, iaitu di kawasan pullback. So, korang hanya perlu tunggu market untuk retrace dan tunggu di kawasan line yang sama, dan di sinilah kita akan mencari peluang untuk sell. Okey, sekarang kita tengok dalam real chart contoh macam mana penggunaan trend line ini berlaku. So, biasanya aku akan tukarkan daripada candlestick kepada line. Kemudian aku akan cari 3 kawasan bersentuhan seperti mana yang aku lukiskan dalam demo tadi. Right, dekat sini korang boleh nampak ada 3 titik bersentuhan pada garisan yang sama. Dan korang dapat lihat dekat sini satu breakout telah pun berlaku di kawasan sini. Okay, now kita tengok pergerakan pasaran. Breakout telah pun berlaku. Retracement betul-betul sampai di kawasan garisan yang sama dan akhirnya reject, dan korang dapat lihat downtrend tadi setelah dipecahkan oleh breakout, reverse pergi ke arah uptrend. Alright, so sangat-sangat simple kan? Itulah teknik yang aku gunakan dalam trading, boleh kata setiap hari. Sangat simple tapi very powerful. So, kalau korang nak belajar benda ni, first kali korang kena buat backtest banyak-banyak pada market yang lepas. Okay, buat backtest banyak-banyak. Check kawasan-kawasan dan macam mana breakout trend line ini berlaku. InsyaAllah korang can make profit.